Ramai orang ingat bila dah ada rumah, KWSP, MRTT, dah ada penama, family dia akan automatik selamat bila dia meninggal dunia. Tapi sebenarnya, banyak benda boleh jadi isu kalau benda ni tak cek awal-awal. Rumah yang kita dah bayar bertahun-tahun belum tentu jadi milik isteri dan anak-anak. KWSP yang kita dah letak penama belum tentu jadi hak milik penama sepenuhnya. MRTT yang kita ambil dulu masa beli rumah belum tentu cukup untuk cover baki loan. Segala duit dalam akaun arwah bukannya boleh terus digunakan sesuka hati. Sebab bila seseorang tu meninggal dunia, harta, hutang, waris, penama, hibah dan faraid, semua benda ni boleh berkait antara satu sama lain. Saya buat video macam ni sebab saya nak cuba buka mata awak supaya kita jangan assume. Sebab yang susah nanti bukan kita je. Yang susah nanti mungkin isteri, anak, parents atau waris yang kita tinggalkan. Dalam video ni, saya akan beritahu beberapa salah faham yang ramai orang ada berkaitan dengan rumah, KWSP, faraid, hibah dan protection gap family.